kata-kataku. Allahumma abta' alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kerana Allah Ta'ala masih lagi memanjang umur. Allah Ta'ala masih lagi memberi kesihatan tubuh badan. Allah Ta'ala masih lagi memberi taufik dan hidayah. Dan biar kita rasa amat bertuah kerana hidup, boleh lagi buat amal ibadah kepada Allah. Ramai lagi manusia yang hidup di bumi Allah ini, tetapi mereka tidak dapat melakukan amal bakti kepada Allah. Dengan sebab kelemahan iman ataupun kekufuran yang ada pada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dhalikal kufri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang ini berada di bulan Muharram. Malam ini sudah 5 Muharram. Muharram artinya bulan yang diharam berperang. Muharram artinya bulan yang dihormati pada syarak. Muharram, mahram, muhrim. Muharram, bulan yang diharamkan berperang. Muhrim, orang yang pakai ihram haji dan umrah. Mahram, perempuan yang haram nikah dengan kita. Perempuan, laki-laki yang haram nikah dengan kita, dia panggil mahram. Anak, mak, adik-beradik, dak saudara, tu mahram. Muhrim, orang yang pakai ihram haji dan umrah. Muharram, bulan yang diharamkan berperang. Peristiwa besar di bulan Muharram ini ialah kalender Islam, yakni hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah Madinah. Kalender yang kita guna tu dibuat di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Zaman Nabi tak ada lagi kalender. Zaman Sayyidina Umar ada kalender. Setelah Sayyidina Umar terima surat daripada Rum. Daripada Rum, Itali, dalam surat orang Rum ada kalender. Maka bermusyawarahlah Sayyidina Umar membuat kalender. Dimula daripada Muharram sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tu. Jadi bulan sudah ada. Bulan ni ada hari sedia kala lagi. Sedia kala artinya bulan itu ada pada hari dijadikan langit dan bumi lagi. Ada pun kalender kita ni zaman Sayyidina Umar. Tu dia. Peristiwanya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Nabi ni orang Mekah, beranak Mekah. Terima wahyu pertama di Gua Hira di Mekah. Dilantik menjadi nabi, umurnya 40 tahun Mekah. Berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Tapi tak erok. Dah sedikit pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh sikit. Lalu Nabi hendak dibunuh oleh kafir musyrikin. Tu bukan sekat dia tak ikut Nabi, tapi dia nak bunuh Nabi pula. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi pun panggil Sayyidina Ali. Ya Ali, sanggup ke aku nak suruhmu suatu? Apa dia ya Rasulullah? Tidur di dalam selimutku. Kena tidur dalam selimut Nabi. Abu Bakar panggil khadam dia yang bernama Amir. Amir, besok hari gembala kambingmu depan rumahku hingga gua. Daripada rumah Abu Bakar ke Gua Sur, supaya Nabi dan Abi Bakar keluar
Apabila dia keluar malam tu, tapak kaki ada dua-dua. Kambing pun sapu habislah tapak kaki. Deh, itu Amir. Abu Bakar memberitahu kepada anaknya Abdullah, kamu hendaklah berjalan-jalan di kota Mekah, cari berita. Gapo dia gadik bicara kepada ayah, mari royaklah di Bukit Thur ini. Asma, seorang wanita yang mengandung anak Abi Bakar, dilantik membawa makanan kepada ayahnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Thur. Dah orang Tino ngandu lagi buat naik makanan atas bukit tinggi kalah lah Gua Thur. Dah, kalau kita pergi Mekah boleh tengoklah Gua Thur. Bukit labo-labo, sagal labo. Gua Thur. Itu dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah malam Jumaat pergi. Malam Jumaat tinggal tempat dia, rumah dia. Orang kafir liku penuh rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pedan yang bertelanjan, uryanun talik, pedan telanjang. Liku Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pasir, baca ayat di pasir, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka itu dinding, di belakang mereka itu dinding. Kami butakan mata mereka, mereka tidak nampak Nabi keluar. Kata Allah, dibaca di pasir tabu atas kepala. Nabi tobek malam itu. Terus pergi ke rumah Abi Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar terus Gua Thur malam hijrah. Orang kafir tidur belakang, tak sedar. Amir pagi esok pun elok kambing rau. Habis tapak kaki tak ada. Daripada rumah Nabi, rumah Abu Bakar, Gua Thur. Itu dia. Akhirnya pukul 8 pagi esok baru sedar. Tengok ceruh. Kata orang kafir ceruh dah ni 8 pagi. Jenera habis. Jenera habis. Maka masuklah orang kafir dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarik kain limau, tengok Sayyidina Ali. Mana Muhammad? La adri, kata Ali. Aina Muhammadun? Di mana Nabi? Di mana Muhammad? Kata dia Ali, la adri, saya tidak tahu. Tak tahu. Bunuh pun tak tahu macam. Ini adalah bohong yang wajib. Bohong yang wajib kerana menyelamat nyawa seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belawak dalam agama ni 3. Ada belawak wajib, ada belawak harus, ada belawak haram. Satu belawak wajib. Nak menyelamat nyawa orang tak layak dibunuh. Belawak haram menyakiti manusia. Belawak harus memperdamai orang bertengkar dan memperdamai antara madu-madu yang bertengkar. Harus belawak dalam peperangan. Itu al-hirbu khid'ah. Bohong dalam peperangan pun boleh demi melemahkan musuh. Orang tanya lagu mana Pak Demo lah ni? Kita rakyat kuat. Padahal aku rakyat kuat. Tapi kita rakyat kuat, jadi dia pun musuh lemah. Boleh. Al-hirbu khid'atun. Peperangan itu adalah tipu daya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terus di Gua Thur. Orang kafir masuk tak ada, terus kejar di Gua Thur. Abu Bakar siapa malam tu masuk itar dulu lah gua. Cek lain tak ada apa, masuklah dengan Nabi, duduk dalam tu. Labah pun mari buat sarai lah di pintu gua malam tu juga. Buruk pati pun kita lah di pintu gua, ngereh lalu. Pohon labu bungi pun naik di pintu gua. Jadi labu pun tolong Nabi, borong merpati pun tolong Nabi. Selaba-laba pun tolong Nabi. Tiga tu tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam belaka. Akhirnya orang kafir pun
kejar pergi ke Gua Thur. Dah, pergi tengok pagi tu sudah tidak ada sarang labu, ada burung pati tua duk ngerai, ada pohon labu. Kata dia kalau masuk bedah ni sarang labu ni tak masuk. Dah, kalau burung pati punya lari tak lari ni duk ngerai. Pohon labu punggi pun tak nampak kecut apa, tak nampak punah. Dah, ini menunjukkan ditolong oleh Allah melalui benda-benda saat ni. Begitulah waktu Nabi Allah Yunus alaihi salam keluar daripada perut ikan Nun 10 Muharram. Dah, pohon labu punggi juga naik tudung Nabi Allah Yunus alaihi salam. Tudung juga di tepi patah waktu asar. Itu kata dia labu juga nak raya. Deh, jadi orang kafir pun tak masuklah dalam gua. Abu Bakar duduk dalam gua, oleh kaki ada 2 lubang di kaki Abu Bakar. Tutup lubang dengan kakinya. Lalu digigit oleh kalau menangis dia, air matanya bertitik atas pipi sallallahu alaihi wasallam. Titik atas pipi Nabi. Jadi apabila gitu saat ni, Nabi sedarlah duduk tidur. Sedar Nabi. Apa dia ayah? Kata dia, binatang ketik dia ni, tapi dia tidak menangis. Abu Bakar ni mertua Nabi, Nabi menantunya. Di dalam gua, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut ayah, jangan gerum, Tuhan bersama kita. Duduk dalam gua 3 hari 2 malam. Dah, orang kafir tak ada masuk gua. Tengok sarang labu tak masuk, duduk luar. Tok nuju Mekah, nuju dah belaka. Dia kata tak pergi jauh lagi ni, duduk ala bukit ni. Sedap Tok nuju. Dah, tapi Abu Jahal, Abu Lahab ni dia orang bekal. Dia ugu. Kalau tak ada dalam gua ni Muhammad, aku bunuhmu pula Tok nuju. Tok nuju pun tarik balik nuju belaka. Tok nuju kata tak pasal kita nuju nak sen dua Dah, nak aku mati ke diri ke dia. Padahal dah ngerti lah tu. Jadi Tok nuju pun tak percaya juga ke nuju dia. Benarlah kata Nabi, kadzibal munajjimuna wa in sadaku, telah dusta ahli nujum wala benar sekalipun. Tok nujum ni berlawak wala benar. Zaman Nabi Musa alaihi salam, tok nujum betul. Kerana iblis boleh naik ambil rahsia di Lauh Mahfuz. Naik ambil rahsia Lauh Mahfuz, tu royak ke tok nujum akan lahir seorang. Tok nujum pun royak ke Firaun. Akan lahir seorang budak yang bernama Musa yang akan meruntuh kerajaan Fir'aun. Maka Fir'aun pun perintah berkurung, laki perempuan tak boleh tidur sekali. Beranak jantan kena bunuh. 700,000 kanak-kanak laki-laki dibunuh di dalam negara Mesir. Dulu 700,000 dalam hadis kata bukan sikit. Sebab tu syariat Nabi Musa alaihi salam boleh kahwin sekat nok-nok asal jantan cekak. Nak qada mula. Hak kena bunuh saat ni 700,000 orang kata. Tu dia. Betul tak nuju zaman Nabi Musa, zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Nuh, betul belaka. Iblis boleh naik ambil di rumah pu, turun royak. Bakit Nabi Isa tutup pintu langit pak, terbuka 3. Tak boleh naik dah iblis. Dah tutup pak, terbuka 3. Tu. Naik kena panuh. Bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertutup 7. Dah, maka Nabi bersabda, kadzibal munajjimuna wa in sadaqu, telah dusta ahli nujum wala benar sekalipun. Belawak. Wala benar betul lah saja. Batu kita pergi nujum orang, dah tuan tu untuk bomo tanya. Ilai barang. Dah, hari gapo ilai barang ni? Tu. Kata dia, ilai tu hari Rabu. Berapa hari bulan? 18. Jadi abu dah kata dia. Tak jumpa dah hari Rabu 18 jadi abu. Hari Jumaat ilai pun tak jumpa juga. Jadi dusta untuk nujum. Sebab tu nujum tak boleh. Nabi kata kalau kita pergi untuk nujum nak tanya masalah tu masalah,
Allah Ta'ala tak terima semaya 40 hari. 40 hari tak terima semaya. Berat tak? 40 hari tak terima semaya. Jangan pergi nak tanya benda-benda. Jaka tak apa. Apa jaka nak beranak, jaka nak mati, jaka nak hujan, ramalan tak apa. Tu pun tak betul tak? Nak beranak sekian hari bulan, lepas seminggu, 2 minggu kena belum. Tak apa muka jaka. Hak tu alih menentu. Hukum tauhidnya jadi kafir kalau kita tahu hari nak jadi esok. Kita hari ni esok nak hati, kau nak hidup, kau nak sihat, nak sakit, tak boleh tahu. Kalau tahu jadi kafir. Tuhan tahu dah. Nabi tahu. Bagi depan apa? Tuhan tahu dah. Sayati zamanun ala ummati, akan berlaku atas umatku satu masa gini. Hak Nabi royak tu Nabi tahu dah kerana Allah memberitahu kepadanya. Ada pun kita tak tahu. Maka Tok Nuju belawaklah. Ramai kita ngaji di Bukit Jiak Mekah. Dak zaman dulu saya kita pun ramai ngaji di Bukit Jiak Mekah zaman dulu. Ilmu bintang 12. Tajul Muluk nama kita, mahkota raja. Lagi tak tu. Dia royaklah gini cara kira. Sebenarnya kata pelajar-pelajar yang belajar kitab tu, itu pun ramalan Mekah saja. Ilmu bintang 12. Tak yakin juga Mekah. Tak? Tu dia. Tak boleh yakinlah barang gaib ni. Kita tak tahu. Nak banjir ramalan tak banjir. Nak hujan tak hujan. Kemarau besar tak mari kemarau besar. Moga ramalan nak kaya. Tak apa ramalan. Hak tak boleh yakin barang depan. Jadi Tok Nuju tarik balik, tak ada kata dia. Ada lah tu. Tak. Maka Nabi pun tubiklah 3 hari 2 malam dengan Abu Bakar, gilah hijrah. Penunjuk jalan di malam hijrahnya orang yang bukan Islam, namanya Ibnu Uraikin. Tidak Islam. Tapi dia tunjuk jalan. Menunjukkan kepada kita, boleh kita bergabung dengan orang bukan Islam demi kepentingan Islam. Tak apa. Kalau ada untuk agama. Tapi kalau duk perendah agama, pelekeh agama, tak bolehlah kita nak bergabung dengan orang ya bukan Islam. Tak. Dia nak mempermain-main nama Allah ke apa, tak boleh lah. Tak boleh. Itu maknanya tak boleh bergabung dengan orang yang tidak Islam. Kalau dia tidak ada kepentingan Islam. Kalau ada kepentingan Islam, bolehlah. Sebagaimana Ibnu Uraikin, ia adalah penunjuk jalan di malam hijrah itu. Maka pergi ikut jalan patah. Jalan patah. Jalan patah ni jalan orang tak lalu lah. Mekah Madinah ni naik uto 8 hari 8 malam. 8 hari 8 malam naik uto je main dulu. Lah ni 8 jam naik bah. Mekah Madinah 8 jam. Pasir Putih Kuala Lumpur. Jarak dia 8 jam kan? Tu. Mekah sudah bising. Siapa yang dapat takat Muhammad 100 ekor unta hadiah. Kalau boleh ambil Nabi buat kelik 100 ekor unta. Ada seorang yang tamak bernama Suraqah bin Malik. Dia nak seorang dia 100 ekor. Ada orang mari duk buang Mekah. Dia kata ada nampak tepi patah orang duk jalan 2-3 orang tadi. Orang tu duk royak. Dia pun dengar tu kan, ayolah dah lah kata dia. Terjun tangga dapur, ambil kuda, ambil pedang, gilah dia. Nak seorang dia 100 ekor unta. Kalau pakat dengan orang lain, kena bagilah 2 orang 50 seorang unta, 3 orang 30 seorang. Baik seorang kata dia. Gilah dia. Suraqah. Suraqah ni tamak. Orang yang tamak selalu rugi. Tamak hurufnya bulat. Ta hurufnya bulat. Ming hurufnya bulat. Ain hurufnya perut mulut nganga perut buci. Kayak gitu. Ciong-ciong. Tu. Tamak. Tamak ni arti kalau boleh ke dia, tak pergi kat orang dah. Kemah hurufnya bulat. Ming bulat juga, kemah juga simbolnya. Ain mulutnya nganga perut buci nak telah macam. Tamak Suraqah bin Malik. Dia pun terjun tangga dapur, pergi seorang dia. Tak sepakat dengan orang. Orang tamak ni
zaman Nabi Isa alaihi salam jumpa mah stoko besar tak rok nak gaji kita dah dulu, tak rok nak akak deh, akhir nak gaji mah ni kata dia kena makan dulu baru rok, tak tahan dengan lembek gini. Maka kata hak dua orang duk jaga mah ni, biar aku jaga mah dua orang, mu pergi beli roti dengan air, 3 orang semua jumpa mah. Hak ni jaga mah 2 orang, hak tu pergi beli air seorang. Hak 2 orang ni pula tomuk, dia kata ragu mana pagak. Kalau dia mari wimah kita pun tikai dia. Mati dia mari dia roti dengan air, kita tikai mati dia. Boleh kita bagi 2 banyak. Katanya hak jaga mah 2 orang. Ayolah boleh kata dia. Okey, jadi hak tu. Hak beli air roti pula, pergi beli air roti duk mikir sorang-sorang dia. Kalau aku buh racun le roti dengan air mampu keras kedua kata dia. Boleh kat aku sorang. Rok tak rok sungguh kira nak agak, masa boleh ke dia? Ni pun nak gaji dah. Hak beli air pun buh racun dalam roti dengan air. Siapa pak hadu jaga mah 2 orang, hak jaga mah pun ambil roti. Dah tikai lah hak sorang ni mati. Sukalah dia boleh bagi 2 orang. Makan air roti, minum air, tidur 2-2 juga. Mampu kerah habis. Nabi Musa Isa kata kalau tak tomok boleh 3 sikit-sikit seorang. Boleh bagi kaya belaka. Ni mampu kerah habis kerana tomok. Tak? Sebab tu kalau cari-cari mah pun jangan pergi kalau dalam lubang dalam lembu tengah-tengah rotuh tanah ke habislah. Dah. Dia nampak dah 80 riyal berat ni. Berapa ribu riyal sudah bisa. Kalau pak orang cari mah dah. Kalau ada pak lagu tu. Dah, kita ni tak ada banyak gaya dah. Dikawal tak ada cari kok si. Dah, tu dia. Itu kata dia, tomok Suraqah pergi sore. Dah, metan napuk di padang pasir, berabuk dengan kuda. Dah, napuk kebuk. Siapa tu gak akak pedal lalu nak tetok Nabi. Dah, nak tetok Nabi tadi tak ada tetok rebuh. Suku atau bumi kuda dia pun jatuh, tak boleh bangun. Ya Muhammad, tolong doa lah kata dia, tak boleh bangun dah aku ni. Nabi pun doa lah. Nabi ni Nabi ngerti tak balas dendam. Tak dendam. Abu Bakar pun tak juga. Sayyidina Umar tak ada lagi. Kalau ada Sayyidina Umar putus kepala dia suruh kau. Tak, memang orang bekal. Tapi Sayyidina Umar tak masuk Islam lagi. Sayyidina Umar masuk Islam setelah orang ni hijrah Madinah, orang tu hijrah ni hijrah. Dia royak ke makcik tua. Dia kata makcik pergi dulu lah makcik. Lama-lama hamba turut pulak belakang. Sayyidina Umar. Makcik tu pun royak ke tok lelaki dia. Dia kata Umar pelik hari ni. Dia kata suruh kita pergi nak ikut belakang juga. Tok lelaki dia tak percaya. Mana boleh dia kata Umar ni orang tu bekal tidak Islam dia tu. Tak, mana boleh tak masuk Islam aku rasa. Wajib tu kata. Tu akhir masuk Islam juga. Tapi lepas Nabi hijrah dah lah. Dah, Suraqah rubuh sekali. Nabi doa boleh bangun. Bangun pula tu. Ingat pula 100 ekor Mekah ni. Nak tetok pula. Berapa 100 ekor utang. Main dengan projek ni mampu diri nak macam. Dah, biar nak mati lak-lak pun. Itu Suraqah. 100 ekor utang ni 100 buah lori. Lama dulu. Lori sekarang. 100 buah. Okey ya? 2 kali rebuh. Nabi doa pula dia suruh. Nabi doa pula. Yang kedua. Rebuh pula. Tak tutup 3 kali bangun dah tu. Bangun yang ketiga tu. Ya, rebuh 2 kali. 2 kali rebuh dah. Bangun pula yang ketiga. Nak tutup pula. Lah. Telitah pula projek Mekah. Nak gama pula. Akhirnya nak gama pula. Tersungkur pula kali yang ketiga. Tersungkur. Maka doa pula Nabi dia suruh doa. Akhirnya doa. Dia pun tak lawan, tak sedar. Ngaku sungguh dah, tobat dah tak sedar. Ngucap dah masuk Islam dah. Tak sedar Rasulullah. Nabi kata bapa gini mo ni Suraqah. Nak hadiah 100 ekor utang. Oh gitu. Kata Nabi ginilah Suraqah. Aku janji kepadamu. Akan ku beri gelemah Raja Parsi. Kepadamu Suraqah. Gelemah Raja Kisra, Iran. Iran ni apa Israel? Gelemah Raja Iran.
Tak, Nabi janji nak pergi ke Suraka. Maka Sayyidina Umar tu tunai janji Nabi. Nabi wafat dah. Setelah Umar menawani Parsi zaman dia, Nabi, Abu Bakar, Umar, khalifah yang ketiga. Tak. Lepas Nabi wafat, Abu Bakar dulu. Lepas Abu Bakar wafat, Umar. Zaman tu perairan Parsi, Umar tawai ambil gelemah pergi ke Suraka. Tunai janji Nabi. Itulah Suraka dia nak berkata. Dia nak utah, tapi dia masih Islam dah. Tak. Nabi nak pergi juga ke dia. Orang nak bunuh dia pun pergi hadiah pula. Nak cari orang dua mana lagu ni. Tak, tapi Suraka mulia. Kenapa mulia? Ia pergi dalam keadaan kufur, kembali dalam keadaan beriman. Mulia dia. Walaupun dia asal kafir, tapi dia pergi nak bunuh Nabi, Tuhan masuk iman dia. Klik molek-molek beriman duk Mekah senyap, tak kecek dengan orang. Tak, nak rakyat kita atas dunia ni ada orang yang datang dalam keadaan beriman, kembali dalam iman mati. Ada orang yang datang dalam keadaan beriman, kembali kafir. Ada juga, na'udzubillah. Tak, ada orang yang datang dalam keadaan kafir, mati dalam iman. Alhamdulillah. Ada orang yang beriman, mati dalam iman. Alhamdulillah. Ada datang kafir, mati dalam kafir. Na'udzubillah. Pak golongan atas dunia. Suraka ni golongan yang mulia. Walaupun dia datang bunuh Nabi, tapi Allah palingkan hatinya beriman, balik dalam keadaan molek. Maha dia. Nabi pun jalan lah. Kok jalan patah, siapa di tengah jalan ada mokcik. Tak, parok dengan mokcik tua. Perah kambing. Tak, kata Abu Bakar, mokcik ada ke susu kambing? Ambo nak minum mokcik. Mokcik tu kata lama dah kambing ambo tak tubik susu, kuruh. Tak tubik susu. Kata Abu Bakar, biar ambo tolong perahlah mokcik. Tak. Biar ambo tolong perahlah mokcik. Abu Bakar pun perahlah. Tubik susu banyak. Mukjizat Nabi. Mukjizat. Akhirnya minum belakang Nabi mokcik Abu Bakar. Tak. Tu dia. Jadi jalan pula sampai di Kubah. Duduk di Kubah 4 hari 4 malam. Siap sebutin masjid. Masjid Kubah lah ni lah. 4 hari 4 malam awak jamai dulu tu. Lepasnya sama. Tu dia. Masjid Kubah ni kelebihan dia besar. Kalau kita di Masjid Kubah ambil air semaya di rumah kita, pergi Masjid Kubah, 1 umrah dapat. Nabi rakyat pada penduduk Madinah nak pergi Mekah jauh 8 hari 8 malam umrah. Ambil air semaya di rumah, pergi Masjid Kubah sunat situ 2 rakaat, boleh 1 umrah. Orang kita buat juga lagu tu. Mutawif suruh. Ambil semaya hotel, pergi naik bas situ, turun. Tak, semaya sunat klik. Kubah 4 hari 4 malam. Nabi pun masuk Madinah. Sampai di Madinah, orang Madinah sambut, tala'al badrun alaina min saniyatil wada' wajaba syukrun alaina mada'a lillahi da'. Tala'atil sahil badrun, oleh bulan purnama, alaina atas kami. Nabi diibaratkan seperti bulan purnama, mencerahkan kota Madinah dengan cahaya Islam. Itu dia. Tak, manusia duduk ala gelap jadi cerah. Nabi mari. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu nak masuk Madinah, orang tu kata, ya Rasulullah, tidur rumah hamba lah. Rasulullah, duduk rumah hamba lah. Pakai aja orang Ansar. Orang Ansar ni nama dia apa? Ansar. Bukan asal hak Melih, Ansar. Betul, orang yang menolong orang Muhajirin. Nasrun, pertolongan. Ansar, orang-orang yang menolong. Orang yang tolong orang Mekah. Ajak Nabi tidur rumah dia. Orang tu ajak Nabi, kata, aku tidak mau lagi. Aku tak mau singgah mau siapa-siapa. Aku nak tengok mana Uta berhenti. Uta masuk Madinah berhenti mana. Uta pun berhenti satu tempat. Nabi bersabda, tempat yang mula-mula untaku berhenti ini, aku nak bina Masjid Nabawi. Tapak masjid lah ni, Masjid Madinah lah ni tu tempat Uta berhenti mula-mula hijrah. Situ duduk. Lepas tu Nabi malam tu tidur rumah waris mak dia Aminah.
di Mekah, di Madinah. Ada waris hayat mak dia dah situ. Pak dia pun tanya di Madinah juga. Mak dia tanya ada kelik dalam kubur ayah dia di Abwab. Dah. Kampung tengah jalan Mekah Madinah tengah jalan. Itulah. Jadi Nabi lepas tu bina lah Masjid Nabawi. Lah ni lah kita lagi mayat tu situ tapak dia. Hak dulu pun. Lalu Nabi SAW berwasiat kepada penduduk Madinah. Awwalu ma awsan Nabi SAW hina kudima ilal Madinati thalatha. Awal-awal benda yang diwasiat oleh Nabi SAW ketika masuk Madinah, 3 perkara Nabi mula-mula mengajar di Madinah. Pertama, absus salam, sebar olehmu akan salam. Yang kedua, at'imut ta'am, beri olehmu manusia makan. Yang ketiga, wasalatul lail wan nasu niyam, sembahyang olehmu pada malam sedangkan manusia tidur. Itu wasiat Nabi mula-mula sekali Madinah. Ini juga adalah sunnatu abikum Ibrahim. Ia merupakan sunnah bapakmu Ibrahim. Dah, baru ni kurban kita cerita. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dinamakan Khalilullah? Kerana Nabi Ibrahim alaihissalam suka memberi salam pada orang, suka memberi makan kepada orang, suka sembahyang malam. Dah, itu pangkat Khalilullah. Khalilullah. Jadi Nabi wasiat dia. Dah, penduduk Madinah, walaupun di Nabi royak pada penduduk Madinah, hakikatnya kepada kita sekali. Kita semualah suka salat, suka berjamu makan baca doa, suka sembahyang malam. Lepas tu Nabi dilantik di Madinah menjadi presiden Madinah, ketua negara. Maka negara juga, Mekah pun negara juga. Dah, negeri Madinah, negeri Mekah. Dalam Arab belakang. Dah, riak jodoh tu duduk dalam Arab tu belakang. Akhirnya Nabi mana undang-undang yang dibawa oleh Nabi pada masa itu, makhmaftalabtum fi syai'in famaradduhu ila Allah wa ila Muhammad. Mana-mana pertelingkahan yang berlaku, maka tepat rujuknya Allah Muhammad, kembali kepada Allah dan Muhammad. Dah, rujuk Nabi, rujuk kepada Allah, Quran dan hadis. Tu. Lepas tu Nabi pun Islam menjadi semakin kuat hingga berperang-perang beberapa kali, hingga patah gigi manisnya sallallahu alaihi wasallam, hingga dapat tawai Mekah semula. Dah, boleh Mekah semula. Akhirnya buka kota Mekah pula. Dah, tu ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, mu tengok waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mu tengok manusia masuk Islam berduyun-duyun. Fasabbih, bertasbihlah kamu kepada Allah, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah terima taubat. Dah, adalah terima taubat, sangat menerima taubat. Jadi orang masuk Islam ramai berpuak-puak lah setelah Mekah ditawai oleh Nabi. Tapi Nabi tidak membalas dendam. Dia tak kata mana Abu Jahal, mana Abu Lahab yang pernah mengusir dia dari kota Mekah. Dah. Hak dia kata apa? Hadza yaumun yaumal marham. Ini hari berkasih. Hari ni hari kasih saya ada. Dah. Kasih saya hari ni. Tak ada dendam, tak ada apa dah. Akhirnya Islam menjadi kuat. Islam menjadi semakin Islam jadi kuat. Nabi pun sebar pula ke sana sini Islam. Dah, dan Islam sebar seluruh pelosok dunia. Nabi pun mengerja haji pada tahun akhir. Pada tahun dia nak mati tu dia buat haji. Dan Nabi haji sekali saja dalam hidup, menunjukkan haji ni wajib sekali saja. Nabi berucap hajjil wida' di Arafah, liyuballighu syahid minkumul ghaib.
Tuai-tuai hak mari ramai-ramai daripada Arafah ni jangan lupa kelik kena royak ke hak mari pula. Deh. Ilmu ni hak kita dengar royak ke orang pula maksud Nabi. Dengar dakwah pula ke orang lain. Ilmu Islam. Akhirnya Nabi pun balik Madinah, mati di Madinah. Tanah Madinah. Nabi ni orang Mekah, hijrah Madinah, kembali Mekah tawai Mekah. Dak, lepas tu wak haji kelik Madinah pula, mati di Madinah, tanah di Madinah. Menunjukkan kepada kita sebaik-baik pengkebumian itu tempat kita mati. Dalil Nabi orang Mekah. Dak, pergi Madinah, pergi Mekah, balik Madinah mati, tanah Madinah, tak tanah Mekah. Kita pun lagu tu lah mati tempat hak moleknya tanah pak kita mati. Dak, afdal situ. Matu mazhab Syafi'i haram pindah mayat. Hak kita duk guna tu mazhab ke apa? Hambali ke Maliki, harus pindah. Ada manfaat. Tu boleh. Dak. Tu. Jadi itulah. Maka hijrah daripada Mekah Madinah tidak ada lagi la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Akan tetapi yang adanya adalah jihad dan niat nak berjihad, dak menegakkan agama Allah. Nabi kata, itu hak adanya jihad di dalam perjuangan Islam. Jihad di dalam membelanja harta jalan Allah. Dak, jihad belanja harta, jihad menuntut ilmu, ini mesti berjihad. Hijrah tidak ada lagi Mekah Madinah. Akan tetapi jihad dan niat berjihad itu kena ada katanya. Tak, kena ada. Tak, jihad menegak Islam. Jihad harta, membelanja harta jalan Allah. Belanja harta. Jihad menuntut ilmu. Jihad dalam semua aspek kehidupan. Tak, biar kita maju ke arah kebaikan. Jihad arti bersungguh. Tak, ke arah kebaikan. Maka hijrah tidak ada lagi. Dah, tapi kita ni kena hijrah. Dah, walau Mekah sana tak ada, hijrah tetap ada. Hijrah kita malah pada rajin, baik kepada jahat kepada baik, mundur kepada maju, kurang ibadat kepada ibadat, kurang masjid pada masjid, tak belajar pada belajar. Itu hijrah. Hari ini lebih baik dari kemarin. Hari ini lebih baik dari kemarin. Esok lebih baik dari hari ini. Itu mana hijrah. Itu kena lagu tu. Hijrah artinya perubahan yang mesti kita hijrah. Itu al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam ialah orang yang sejahtera, orang Islam lain daripada lidahnya dan tangannya. Orang Islam ni kata Nabi, orang Islam lain selamat. Dia tidak bahaya orang, dia tidak kata kau orang koksi. Wal muhajiru, orang yang berhijrah itu man hajara ma nahallahu anhu. Orang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah daripada apa yang ditegah oleh Allah kepada apa yang disuruh oleh Allah. Dah, sebab tu hakikat hijrah itu tarakamana Allah, kamu meninggalkan barang yang ditegah oleh Allah, itu adalah hijrah. Jadi kita ni kena hijrah. Tak, jangan hidup sebuah tolong. Umur kita pun hijrah juga. Masuk tahun lain tua dah setahun, 1447. Tua dah kita setahun berbanding dengan 4-5 hari lepas. Kalau kita tak sih hijrah, tak sih berubah juga, lama banget Allah menhijrahkan kita daripada dunia kepada kubur. Itu pun hijrah juga. Dan kita akan dihijrah ke akhirat nanti. Lalu duduk atas dunia lagi. Maka Nabi suruh kita berhijrah ke arah mencapai kebaikan. Sepernah kita menyambut ma'al hijrah. Ma'al ni beserta. Beserta hijrah, mengingati hijrah. Walau mengajar bab semaya, dah bersama-sama royak sikit hijrah.
Ngajar bab puasa pun celih sikit hijrah, royak juga. Dak, maaf tu bersama-sama royak hak hijrah kita. Dan bulan Muharram ini banyak lagi peristiwa yang berlaku, yakni pada hari Ashura. 10 Muharram, Ashura, hari yang besar dalam Islam. Tahun ni jatuh pada hari Ahad. Ahad dekat ni lah. Malam tu sunat berjamu-jamu ahli keluarga, makan sedap sikit, makan besar. Dan esok sunat berpuasa. Hari 10 Muharram tu hari Ahad, mengkiparak setahun dosa. Puasa hari tu Tuhan pun setahun dosa. Arafah baru ni 2 tahun. 10 Muharram ni hari Ashura, setahun dosa diampun. Man wasi'a iyalahu yauma Ashura wasi'allahu lahu rizqahu. Barang siapa meluaskan ahlinya pada malam hari Ashura, Allah luaskan kepadanya rezeki di tahun ini. Maka sunat berjamu-jamu ahli keluarga, dan sahabat anda, jiran tetangga dan sebagainya, boleh berlaku lah. Jamu doma kau, jamu kedai kau, ikutlah. Ini amalan yang disuruh oleh Nabi, ada hadisnya, dan amalan ni kuat diamal oleh orang-orang Jawa. Indonesia, Jawa Johor, Bugis mana, Perak Johor, ada amal hak sana. Pak kita pun ada juga orang beramal jamu-jamu di malam hari Ashura. Kelebihan yang besar, menyapu kepala anak yatim di hari Ashura. Hari Ashura ni waktu Nabi SAW masuk Madinah, orang Madinah puasa. Nabi kata apa puasa hari ni? Kata orang Madinah, hari ini hari yauma najja Musa min Fir'aun. Hari selamat Nabi Musa daripada Fir'aun. Dari Laut Merah, Fir'aun hambat Nabi Musa. Nabi Musa lepas hari tu dah selamat. Fir'aun mapuh pun hari tu lemah Laut Merah. 10 Muharram juga. Nabi Allah Yunus tubik dalam perut ikan pun 10 Muharram juga. Nabi Ibrahim diselamat dari api 10 Muharram juga. Nabi Allah Daud diterima taubat 10 Muharram juga. Taubat Nabi Adam diterima 10 Muharram juga. Hari dia di syurga dan neraka, luh dan qalam 10 Muharram juga. Hari dijadikan dunia 10 Muharram juga. Hari dijadikan ruhu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 10 Muharram juga. Banyak kelebihan 10 Muharram. Wulida Isa 10 Muharram dilahirkan Nabi Isa. Banyak kelebihan 10 Muharram ini. Jadi kita sunat puasa hari tu. Nabi kata kepada penduduk Madinah, kalau kau Nabi Musa pun mu ingat, kat aku lebih-lebih lagi lah mu kena ingat. Nabi bagi umat ini. Kata ulama berdasar pada hadis ni, sunat kita buat maulud apabila tiba bulan Rabiul Awal pula. Itu dah. Dalam kitab maulud ayat. Dalam kitab maulud kata sunat buat maulud kerana Nabi kata gitu. Kalau pada Nabi Musa pun kamu ingat, aku lebih-lebih lagi kena ingat Nabi umat Nabi kamu. Nabi bagi umat ini. Tu. Nabi kita kena lebih-lebih lagi kena ingat. Kalau ke Musa pun kita ingat, kata Nabi kepada penduduk Madinah. Jadi hak molek puasa, moleknya 9 10. Hak molek benar ni lalu 10 derek. Kalau tak cekak tak siapa lagi 9 sehari Tasu'a 10 sehari atau 10 sebelah. Lau istu qabilan la asuma famata sallallahu alaihi wasallam qablahu. Nabi kata kalau aku hidup tahun depan aku nak puasa 9 Muharram. Tapi Nabi tak ada puasa. Nabi mati sebelum itu. Maka menjadi hukum fiqh sunat puasa 9 Muharram, 10 Muharram atau 10 dengan 11 Muharram. Ashura namanya. Banyak kelebihan-kelebihan di hari Ashura itu. Allah Ta'ala melepaskan Nabi Yusuf dalam penjara hari Ashura juga. Dalam kitab ayat. Banyak kelebihan Ashura ini. Sebab tu ada doa dia, Allahumma ya mukhrijaz zinnu yauma Ashura. Ya Allah, Tuhan yang mengeluarkan Nabi Allah Yunus dalam perut ikan Nun hari Ashura. Wa ya kashifad durri Ayub yauma Ashura. Tuhan menyembuhkan penyakit Nabi Ayub yauma Ashura. Wa ya qabila
ghafir dzambi Daud yauma Asyura. Tuhan yang mengampun dosa Nabi Daud hari Asyura. Tuhan jadi dunia hari Asyura. Tuhan jadi ruh Nabi Muhammad Asyura. Ya khaliqa ruhil azam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura. Tu hari 10 Muharram. Ya kita cerita sikit minggu sekali lagi kelebihan Asyura dan sejarah-sejarah. Tapi kita puasa lah dulu malam hari Ahad tu. Dan malam tu sunat kita berjamu ahli keluarga kita. Makan besar sikitlah. Tak, sekurang-kurang ada keluarga kita, kedai pada rumah masak sedap, makan belakang lepas isu. Nabi kata kalau kita jamu ahli keluarga kita malam Asyura ni, Tuhan lebih Tuhan peluah rezeki kita setahun. Tak, ini amalan-amalan yang baik dalam kitab-kitab untuk kita amal. Boleh pala sedekah, pala kelebihan Asyura saat ni. Tak, pala kita menghidupkan hari Asyura. Tu dia. Kita ni biar ada nilai hari Asyura, hari Gabor, hari Awal, Maulud, hari korban. Jadi ada belakang dari Islam ni. Hari Isra' Mi'raj, hari Maulud, hari apa. Kita sambutlah nak rayak benda-benda. Tu zat ni wala tidak wajib, sunat kita mengingati kepada sejarah-sejarah Nabi dan Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Dan dia jamu makan anak beranak ni ada hadis juga suruh malam Asyura, hari Asyura. Bermula jamuannya maghrib malam Asyura hingga maghrib petang Asyura. Dari semalam sehari pula. Jadi oleh kerana tengah hari itu kita puasa, malam itulah. Kita tak luput lagi lah. Banyak tahun dah lah. Kali kat 10 tahun dah. Jamu semua di malam Asyura anak beranak kita. Kelebihan Asyura. Sekadar itulah malam ni mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam. Apa yang baik dari Allah ya kurang kelemahan diri hamba minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan maghfura. ولا تجعلنا اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين. قبل الله منا منكم تقبل يا كريم. استغفر الله العظيم.